kita duk teka-teka ni kan. Memanglah orang tu dia jadi gabra. Hang semalam dah buat apa-apa kan? Dia nanti fikir, apa yang aku buat? Dia tahu lah. Daripada kita tak tahu, dia nanti mengaku terus. Macam mana hang boleh tahu aku buat apa? Aku tahu, hang cuba abang buat apa. Dia pun abang. Ini Kristian punya agama. Ini Kristian. Duduk, padri duduk kat luar, padri duduk dalam bilik, orang duduk kat luar, mengaku kat padri tu. Buat salah sekian-sekian. Dalam Islam tak ada benda ni. Tak ada. Dalam riwayat juga disebutkan ada seorang sahabat Nabi, Abdullah. Dia ni Abdullah yang orang panggil dia Himar. Himar ni Kaldai. Nama gelaran dia Kaldai. Kenapa orang panggil dia Kaldai saya tak tahulah. Tapi dia ni memang jenis lawak. Dia buka mulut je orang gelak. Jenis perangai. Tuan-tuan mungkin ada kawan-kawan macam tu kan. Dia jenis buka mulut je orang nanti gelak. Dia tak payah buat apa. Dia duduk je orang nanti gelak dah tengok dia. Dia sini dia selalu jadi bahan orang buat lawak. Himar orang panggil dia. Tapi dia suka kat Nabi SAW. Dia sayang Nabi SAW. Abdullah ni. Dia pergi satu hari, dia pergi ke market, dia pergi beli satu bekas, dia beli asal dengan samin. Madu dengan keju. Dia pergi kutip kat kedai, aku nak beli, bayar hutang. Dia pergi ambil semua orang barang. Orang kata ni, bila nak bayar? Tak apa, aku ambil dulu, nanti aku bayar. Dia ambil, dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, ya Rasulullah, aku nak bagi kat hang keju dan juga madu. Dia letak kat Nabi SAW. Lepas tu orang mai kat belakang dia, orang tanya bila nak bayar. Dia kata hampir duit, pergi minta kat Nabi. Duit, aku beli lah. Duit minta kat Nabi. Barang tu aku tak ambil, aku bagi kat Nabi. Orang mai jumpa Nabi SAW. Orang kata, Rasulullah, duit dia ni beli barang. Dia kata, hang nak bayar. Nabi senyum ya, tengok dia, Nabi senyum. Tapi Abdullah Himar ni, dia ni satu orang yang dia suka minum arak. Berapa kali orang tangkap dia minum arak? Orang tangkap, dia mai kat Nabi SAW. Nabi tanya dia, minum arak? Dia kata, ya, aku minum. Nabi suruh sebat dia 40 kali, sebat balik. Tapi nak kata bagusnya dia tak bawa diri. Dia kena sebat, dia mai lagi kat Nabi SAW. Dia mai buat lawak lagi. Jenis orang yang sayang Nabi SAW, tapi perangai kaki minum tak boleh nak berhenti. Yang tu kira susah nak berhenti. Tapi dia sayang Nabi. Dia mai, Nabi sebat dia balik. Dia mai buat lawak kat Nabi SAW. Esok lusa orang tangkap dia, buat mai kat Nabi SAW, kami tangkap dia mabuk. Nabi tanya, dah minum? Dia kata, ya, minum. Nabi sebat dia balik. Kerap sangat, banyak kali dia duduk kena sebat. Ada orang kata, Allahumma la'anhu min kathrati ma yu'ta bihi. Orang macam ni mungkin Allah akan laknat dia sebab kerap sangat kena tangkap. Asyik dia minum je. Orang dah lah kena hukum sekali, kena lagi dia mai lagi. Nabi kata, la tal'anuhu. Alladhi araftu annahu yuhibbullaha wa rasulahu. Nabi kata, jangan kamu memaki dia, jangan kamu melaknat dia. Kerana yang aku tahu, dia cintakan Allah dan Rasulnya. Dosa minum arak ni besar. Solat tak diterima 40 hari. Dosa besar. Disebut kesalahan tu, dosa dia di dalam Al-Quran. Kesalahan tu disebut dalam Al-Quran. Ada hukuman hudud lagi untuk minum arak. Kena sebat 40 kali. Nabi sebat dia. Tetapi Nabi tak benarkan para sahabat untuk melaknat dia. Dan Nabi tak hukum jiwa dia. Nabi tak hukum hati dia. Nabi tak kata dia jahat. Nabi kata jangan maki dia. Yang zahir daripada perbuatan dia, yang aku tahu, dia ni cintakan Allah dan Rasulnya. Abdullah Himar. Ini tuan-tuan satu sikap yang kita kena tanam dalam jiwa kita. Apabila kita lihat kemungkaran, kita benci kemungkaran tu. Kita benci kemungkaran tu. Bergantunglah besar mana kemungkaran tu. Tetapi apa yang Nabi SAW buat? Nabi buat bagi orang yang buat benda mungkar tu rasa selesa nak duduk dengan Nabi SAW. Yang mana kita ni susah nak buat. Biasanya kita, orang yang buat benda-benda mungkar yang besar, dia segan nak duduk dengan kita. Dia tak mau. Dia lari. Orang lari. Jangan kata buat mungkar. Kalau tak buat mungkar pun, sahabat-sahabat kita tablik pergi rumah orang, dia kunci pintu, tutup. Macam tak ada orang. Tutup pintu rapat. Tak mau. Segan. Dan kadang-kadang orang, begitulah kebanyakan manusia. Tak tahulah siapa punya salah. Tetapi apa yang dibuat oleh Nabi SAW, Nabi buat orang jadi selesa nak duduk dengan Nabi. Walaupun orang tu siapa sahaja. Dan ni penting. Nabi tak hukum orang ikut firasat. Nabi tak hukum orang ikut firasat. Ada bukti, orang tu ditangkap, dia mai jumpa Nabi SAW ataupun orang tangkap dia,
Nabi sebat dia. Lepas tu balik. Lepas tu dia dengan Nabi macam biasa. Ada orang mai jumpa Nabi SAW mengaku berzina. Nabi tak tengok dia. Nabi palingkan muka. Berkali-kali dia mengaku. Nabi kata, dia ni pasal apa? Gila ke? Orang kata tak, dia tak gila. Ikut pengetahuan kami, otak dia macam sempoi, waras. Otak dia bagus. Bila otak dia bagus, Nabi panggil dia. Nabi kata pasal apa? Dia kata, tahir ni, sucikan aku. Nabi kata, mungkin bukan zina kot. Dia punya mukadimah saja kot. Dia kata, tak, memang zina betul. Dia kata, kalau begitu, lontarkan dia dengan batu. Dia memang mengaku kepada Nabi SAW. Kalau dia tak mengaku, Nabi tak ambil tahu pun. Kalau dia tak mengaku, Nabi tak tahu apa-apa. Kita ni kan kadang-kadang berbanding dengan kita. Tinggi sikit martabat, orang respect sikit, dia akan mula firasat dia. Sebab tu garis pemisah antara ustaz dengan bomo ni sangat nipis. Dua-dua suka interchangeable. Bomo suka buat kerja ustaz suka buat kerja bomo. Kan orang kata, oh dia ni wali ni, jangan main-main, dia boleh tahu. Kalau hamai tak mandi wajib, dia boleh tahu. Nanti kata, balik mandi wajib dulu. Kalau hang buat dosa, jangan jumpa dia boleh tahu. Jangan jumpa dia kalau hang buat dosa. Dia nanti abang, hang semalam buat apa? Dia buat macam tu. Orang jadi takut dengan orang agama. Weh, bahaya, dia ni wali, dia tahu apa kita buat. Nabi tak ada macam tu. Sebab tu tuan-tuan, bila cerita pasal wali, pasal mistik, pasal semua ni, kita kena tengok macam mana sikap Nabi SAW. Nabi tak tahu, Nabi tak ambil tahu langsung, melainkan apa yang orang ramai bagi tahu kat Nabi je. Kalau orang tak bagi tahu, Nabi SAW buat tak tahu ataupun memang tak tahu. Kita duk teka-teka ni kan. Memanglah orang tu dia jadi gabra. Hang semalam dah buat apa-apa kan? Dia nanti fikir, apa yang aku buat? Dia tahu daripada kita tak tahu, dia nanti mengaku terus. Macam mana hang boleh tahu aku buat apa? Aku tahu, hang cuba abang buat apa? Dia pun abang. Ini Kristian punya agama. Ini Kristian. Duduk, padri duduk kat luar, padri duduk dalam bilik, orang duduk kat luar, mengaku kat padri tu. Buat salah sekian-sekian. Dalam Islam tak ada benda ni. Tak ada. Islam tak ajak benda begini. Nak jadi kaunselor sama juga. Selagi orang tu tak cerita, jangan buka orang suruh cerita. Kerja ni kerja kaunselor rumah tangga suka buat selalu. Kaunselor rumah tangga suka buat perangai macam ni. Panggil orang. Apa yang hang buat salah? Contohlah dia ada hubungan. Bila dia mula? Dia mula. Macam mana boleh mula? Masa tu hang kerja kat mana? Oh, hang punya hubungan dia tu kerja apa? Dia suka korek cerita. Pusing mai. Masa hang buat, hang tak rasa bersalah. Ni siapa punya kerja? Ini Kristian punya kerja. Islam tak ada perangai macam ni. Sedangkan orang yang mai mengaku salah kat Nabi SAW pun Nabi balik. Nabi buat tak dengar, Nabi buat tak tahu. Jadi balik kepada cerita Abdullah Himar, dia ni satu orang yang dia jumpa Nabi SAW. Nabi hukum dia, tetapi Nabi kata dia sayang Allah dan Rasulnya.